Bila ada isu-isu seperti ini masanya untuk sama-sama memimpin dengan pembangkang. Okey. Kalau api perkauman itu terbakar, ada orang mati. So, pada masa inilah sebenarnya kepimpinan politik itu penting. Okey. Ya. Dan kita sebenarnya tak boleh nak salahkan kepada satu pihak politik saja. Memang mudahlah untuk letakkan segala tanggungjawab itu kepada kerajaan, kepada Anwar Ibrahim ke, kepada Saifuddin Nasution ke apa kan. Saya tak kata mereka menanganinya dengan baik. Okey. Dan saya pun ada kritikan kepada cara mungkin Datuk Seri Anwar menanganinya kan. Sebab yalah, saya ingat Datuk Seri Anwar ni sekarang ni dia hilang punca. Kalau dia buat kenyataan, dia kena hentam. Akhirnya jadi dia macam pendulum tau. Dia akan cuba buat kenyataan untuk nampak tegas kepada satu pihak, dia kena hentam. Dia swing kepada yang satu lagi pula, pun dia kena hentam. Jadi dia lama-lama dia kata tak pihak langsung lah. Jadi dia hilang, jadi dia serahkan kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan kan. Cadangan saya lah untuk dipertimbangkan oleh Datuk Seri Anwar di masa akan datang kan. Bila ada isu-isu seperti ini masanya untuk sama-sama memimpin dengan pembangkang. Okey. Kerana kita tahu sekarang ini contohnya lah, pembangkang ada pengerusi PN yang baru, Datuk Seri Samsuri. Kan? Ini sebenarnya masa untuk kita uji Datuk Seri Samsuri. Adakah dia berbeza dengan pimpinan yang lain? Dan bila kalau ada saja percetusan seperti ini kan, saya cadangkan Datuk Seri Anwar di masa akan datang cepat-cepat panggil pimpinan kanan daripada semua parti, terutamanya daripada Perikatan Nasional lah. Panggil Datuk Seri Dr. Samsuri, panggil juga beberapa pimpinan yang lain, panggil yang UMNO, panggil yang PAS semua ni, bincang secara bersama sebagai patriot dan buat keputusan secara bersama dan balik masing-masing sampaikan kepada konstituen masing-masing. Jadi bila dia konsisten, semua pimpinan politik bercakap dalam nada yang sama, kerana semua bersetuju bahawa api perkauman jangan main-main. Kalau dia terbakar, yang budak-budak yang duk bising semua ni sebab tak nampak lagi. Kalau api perkauman itu terbakar, ada orang mati. Dan dia berlaku kekacauan kan. Dia bukan saja soal kau mati aku mati. Dia apabila reputasi Malaysia telah dikenali sebagai sebuah negara yang terdedah kepada api perkauman ini, banyak benda yang we take it for granted sekarang. Stability, we take it for granted. Economic growth, we take it for granted. Peace, keamanan, we take it for granted kan. Semua yang kita take it for granted ini, dia mula terdedah lah. Dan dia mula terjejas lah kan. Jadi tapi yang itu saya tak nampak berlaku tau. Saya tak nampak Datuk Seri, dan tak boleh nak tunggu Perikatan Nasional ambil inisiatif itu. Inisiatif itu mesti datang daripada Perdana Menteri. Sebab saya ambil contoh negara-negara lain kan. Kalau ambil Perang Dunia Kedua, masa zaman Churchill kan, antara tindakan pertama dia ialah dia buat war cabinet. Dia panggil semua, tolak tepi semua politik kita. Kita dalam krisis ini, negara ini perkara yang kita semua kena bersetuju. We have to do this as a country. So then Clement Attlee akan sebagai ketua pembangkang masa tu will go back and do his bit dengan konstituen dia, konservatif. Sama juga dengan US. Bila US ada krisis, even masa George W. Bush dulu, kita setuju tak setuju dengan dia tu satu hal lah. Tapi cara dia menangani 9/11, bila ada krisis kan, dia bawa semua kan. Tapi kita tak ada tau. Dan sama ada kerajaan merasakan ini perkara kecil ke tak kecil, itu saya tak tahu. Tapi kalau saya lah kan, nasihat saya, jangan ambil mudah mengenai perkara yang berkaitan api perkauman ataupun
perbezaan emosi mengenai agama, kerana api dia tu cepat tau. Dan bila kita tengok keadaan sekarang ini, dia sudah hampir menjadi nasi menjadi bubur lah. Kerana masyarakat memang telah pun terbelah. Yang sokong Zamri Vinod, sokong Zamri Vinod. Yang sokong Tamim, cakaplah apa dia pun, dia akan sokong Tamim. Yang bukan Melayu, yang sokong Arun Dorasami tu cakap bermati-matian. Dan yang menyedihkan saya ialah bila kita tengok dekat timeline ni, orang-orang yang sebelum itu adalah waras hujah dia. Soal ekonomi dia waras, soal politik dia waras, soal pendidikan dia waras, soal rasuah dia waras. So kalau kita nak lukis diagram Venn kan, peta Venn tu, kita boleh letakkan kumpulan orang ini di dalam kotak ini, kumpulan. Tapi bila mari kes ni berterabur semua. You can no longer tell who is who, because orang yang you rasa waras, tapi bila dia hentam dan mula berbau perkauman, dia bau perkauman.